warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini punya video, saya akan tunjukkan demonstrasi berkenaan dengan kita punya topik charcuterie. Masih lagi dalam topik charcuterie, tapi menu yang berbeza. So hari ini saya akan buat video berkenaan dengan kita punya menu pastrami ataupun beef jerky. Okey, so kita tengok bahan-bahan dia. So ni kita ada beef Kalau awak tengok dekat dalam resepi ni kita panggil sebagai round beef lah. Kalau awak gunakan beef biasa, daging biasa pun tak ada masalah. Okey, awak iris halus-halus. Okey, ni bentuk dia tipis dalam diameter 6mm macam tu. Ketebalan dia ada dekat dalam resepi tolong check. Okey, lepas tu kita ada pickling spice. Apa yang ada dalam pickling spice ni pun dah ada dalam resepi Antaranya adalah kita ada coriander seed, kita ada mustard seed, kita ada bay leaf, okey, kita ada cinnamon, kita ada clove, okey. So awak boleh tengoklah dekat dalam kita punya resepi tu apa yang ada dekat pickling spices So pickling spices ni adalah rempah-rempah yang kita gunakan untuk kita punya proses pengawetan kita punya daging tu tadi, okey. Okey, kemudian seterusnya kita ada brown sugar brown sugar. Kalau tak ada brown sugar boleh juga gunakan gula putih biasa. Okey, tapi brown sugar is the best ingredient lah kalau kita nak buat beef jerky ni. Macam saya cakap lah, okey, rasa brown sugar dengan white sugar ni lain So memang dalam resepi tu kita gunakan brown sugar. Okey, kemudian kita ada garam ataupun salt. Garam. Lepas tu yang ini awak nampak yang ori-ori ni adalah kita punya pickling salt ataupun kita panggil sebagai curing salt Yang ini adalah curing salt hashtag nombor 2. Okey, saya ada bagi tahu dalam kelas sebelum ni. Kalau curing salt nombor 1 untuk makanan yang dimasak macam kita punya pate tu. Okey, kita rendamkan dengan air garam, susu bersama dengan curing salt kan. Okey, yang itu kemudian kita masak pate tu. So kita gunakan curing salt hashtag 1. Kalau hashtag 2 adalah untuk makanan yang kita tak masak. Okey, kalau macam beef ni, beef jerky ni kita hanya masak cold smoke Maksudnya bila kita buat pengawetan tu kita tak masak lah. So sebab tu kita gunakan curing salt hashtag 2 yang ni. Okey, kemudian bahan cecair yang ini semua adalah dry cure ataupun kita panggil sebagai bahan-bahan dry cure untuk kita punya daging tu tadi. Okey, yang ini adalah bahan cecair. Okey, bahan cecair kita ada Worcestershire sauce ataupun kita panggil LMP sauce jenama Lea and Prince sauce. Okey, Worcestershire sauce. Okey, kemudian kita ada soy sauce. Okey, soy sauce ni awak boleh gunakan kicap biasa ataupun kicap cair pun boleh juga Jangan gunakan kicap pekat, nanti hitam legam awak punya daging tu tadi. Okey, so bahan-bahan dia dah ada. So saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat kita punya beef jerky. Baiklah, so sekarang ni apa yang kita perlu buat, yang pertama sekali adalah kita masukkan kita punya bahan-bahan dry cure. Okey, saya letakkan dekat bekas yang besar awak boleh letakkanlah dekat dalam dulang ke ataupun bekas yang permukaan dia besar lah, nanti senang kita nak letakkan kita punya daging tu tadi Okey, lepas tu yang ini curing salt ni saya campurkan dengan garam biasa. Okey, so kita campurkan dengan brown sugar tadi tu. Okey, kemudian kita akan letakkan pula kita punya pickling spice Yang ini saya dah campurkan semua kita punya pickling spice dan juga spices yang lain yang saya dah nyatakan dalam resepi. Okey, so kita kacaukan je dia. Kita kacau sampai dia sebati Okey, yang ini kita panggil sebagai dry cure ataupun curing mix yang dry lah sebab semua bahan-bahan yang kita gunakan ni adalah bahan-bahan yang kering Okey, so awak just kacaukan dia sahaja. Kacau sampailah dia sebati. Okey. So, proses untuk buat curing ni lama macam ala-ala buat ikan masin lah tapi ikan masin tu kena jemur dekat panas kan. Okey, setelah dilumurkan dengan garam. Okey, yang ini kita ada rempah-rempah ratus yang lain dan kita gunakan juga sugar Okey, kenapa kita guna sugar? Okey, nanti ada pula yang tanya saya kan, cikgu, hari tu cikgu kata kalau kita buat curing ni kita gunakan garam sebab garam tu menyerap moisture dalam meat tu kan.
Kenapa ni kita gunakan gula? Okey, sebab apa kita gunakan gula? Sebab nak bagi balance rasa dia, in terms of rasa lah. Sebab kuantiti gula dan garam yang kita gunakan ni adalah sama banyak Okey. Sebabnya yang hari tu kita buat curing tu kita masak kalau macam party tu kita masak. Okey, kalau untuk yang daging ni kita tak masakkan dia. Okey, kita memang 100% kita curekan dia ataupun kita awetkan dia tanpa dimasak. Maksudnya proses pengawitan tu berlaku di dalam refrigerator. Sebab nanti bila kita dah letakkan daging ni dengan kita punya dry cure ni, okey, lepas tu kita akan letakkan dalam refrigerator So, dia dah kering dekat dalam refrigerator, barulah kita akan cold smokekan di dalam oven. Okey, itu pun cold smoke dalam oven tu, dia punya suhu dia tak sampai pun 60 degree Celsius Dia dalam 30 hingga 40 degree Celsius sahaja. Okey ni, saya punya ni dah sebati. Okey, kita tengok dah sebati. Okey. So, kita letakkanlah kita punya daging tu tadi. Okey. So, kita letakkan daging ni. Okey, macam awak buat breading procedure je lah sebenarnya Okey. So, kita letakkan dekat sini. Macam awak buat breading procedure tu lah. Okey, bila buat breading procedure, remember tangan yang basah dengan tangan yang kering tak boleh sekali So, maksudnya ini saya dah gunakan untuk ambil daging ni, yang sebelah kanan ni. So, untuk nak coatingkan dia, saya akan gunakan tangan sebelah kiri. Ataupun awak boleh gunakanlah tong ke ataupun chopstick ke kan. Okay, so yang ni saya gunakan tangan saja sebab tadi saya dah basuh tangan. Okay. So, ni basah. Jangan sibuk tangan basah, sibuk nak masuk juga Lalu saya marah kan, kalau buat breading procedure, tangan basah tu lah kau celup dekat breadcrumb. Mana taknya betul-betul breadcrumb kau kan. Okey, so yang ini saya akan letakkan dekat ini saya gunakan bukanlah redai ni. Okey, saya pemanggang oven tu kan. So sebab saya punya redai tu terlalu besar, takut tak boleh masuk dalam chiller, dalam peti sejuk. So awak ambilkan redai ataupun rak macam ni lah bawah dia awak kena letakkan dulang lah ataupun apa-apa dulang yang boleh support awak punya rak ni. Kenapa kita letakkan dekat rak ni? Supaya okey, bila berlaku proses pengawitan ni, okey, dia punya air daripada daging ni akan akan jatuh ataupun akan keluar daripada meat ni. So kita tak naklah dia menjejer-jejer ataupun menitis-nitis nanti dekat kita punya chiller. So sebab tu saya letakkan kita punya ni dulang ada dulang kat bawah. Okey, bila awak dah coated kan dengan kita punya dry cure tu, okey, so kita akan letakkanlah dekat redai tu tadi. Okey, so awak ulang proses ni sampai daging awak ni tadi semua habis. Okey kelas? So saya akan coatedkan semua sampai habis Okey kelas, so saya dah coatedkan kita punya daging dengan dry cure. Okey, ini hasilnya. Okey, so kalau awak nampak ni sementara saya belum masuk chiller lagi ataupun fridge. So kalau awak tengok, okey, kita punya dry cure tu dah start meresap maksudnya nampak tak dia dah mencair dekat daging tu. Kalau awak tengok bawah tu ada titisan-titisan air daging tu maksudnya sebab kita gunakan garam. Okey, so maksudnya garam tu dah bertindak balas dengan kita punya daging dengan menyedut ataupun dia mengeringkan kita punya moisture dalam daging tu. So kita punya beef jerky ni, okey, kita akan awetkan dia di dalam refrigerator ataupun di dalam peti sejuk. Okey, kalau buat kat rumah kena make space lah. Make sure jangan bergaduh pula dengan mak berebut peti sejuk sebab nak buat beef jerky okey. So yang ini kita kena make space lah dalam peti sejuk supaya tak terganggulah kita punya proses pengawetan ni. Okey, so yang ini kelas, awak kena awetkan dia di dalam refrigerator ataupun di dalam chiller selama 3
jam selama 3 jam. After 3 hours baru kita akan buat proses seterusnya. Okey kelas, saya dah masukkan saya punya beef jerky tu ataupun kita punya cured meat tu tadi dekat dalam chiller. So bila masuk dalam chiller, awak tak payah wrapkan dia sebab kita nak gunakan kita punya udara kering dekat dalam refrigerator ataupun chiller tu. Sebab awak tahu peti sejuk mempunyai udara yang kering So sebab tu kita curekan kita punya daging tu dekat dalam peti sejuk selama 3 jam. So saya tak wrapkan atas dia, so biarkan sahaja dia dekat atas rack tadi tu. Sampai 3 jam sebab kita nak gunakan circulation udara kering dekat dalam fridge tu untuk kita awetkan kita punya daging. So untuk yang kita punya bahan basah ni nanti dah lepas 3 jam baru kita boleh guna. So yang ni saya akan masukkan dululah dalam chiller. Yang ni saya keluarkan tadi sebab nak bagi tahu awak bahan-bahan apa kita gunakan. 3 hours later. Kelas, so saya punya beef jerky ni kita dah sejukkan selama 3 jam. So kalau awak nampak tu, nampak tak? Ni adalah dia punya air air daripada kita punya daging tu lah So apa yang kita buat adalah so awak kena basuhkan dia so kita ambil ni. Kalau awak tengok kan dia macam dah mengeras sikit tau. So kita kena rinsekan dia. So saya rinsekan dia. Lepas tu awak letakkan dekat rak lain So kita buatlah sampai semua awak punya daging ni dah cuci lah dah cuci dengan air. Lepas tu kita letakkan dia dekat redai lain kalau macam awak tengok kan, tekstur dia ni dia dah macam dah keras tau, nampak? Dia macam dah terawet setelah kita masukkan dia 3 jam tadi. Boleh nampak tak? Ini macam daging salai ni, macam daging salai. Tapi daging salai version Mak Saleh saya letakkan ni dulu. Lepas tu awak rinsekan semua daging yang awak dah letakkan tadi. Lepas tu nanti baru kita celupkan dengan kita punya Worcestershire dan juga soy sauce tadi. Ni saya akan basuhkan semua sampai habis. Nanti dah habis baru kita akan celupkan dengan bahan yang basah tadi. So tadi saya dah rinsekan kita punya beef jerky tu. Kalau awak tengok ni saya dah rinsekan semua Lepas tu next step adalah ini adalah kita punya rak yang kita guna tadi tu, rack tadi. Awak sapukan sedikit minyak dekat kita punya rack ni kenapa kita sapukan sedikit minyak ni? Sebab nanti lepas after 12 hours ni kita akan cold smoke kan dia So kita tak nak lah kita punya meat beef jerky tadi tu melekat-lekat lah dekat kita punya rack ni. So saya sapukan, awak sapukan je dekat rack ni Kalau ada redai yang macam ni, awak bolehlah guna redai ni sebab saya punya redai ni besar, tak boleh masuklah oven nanti. So saya gunakanlah saya punya rak oven ni. So awak just sapukan je minyak dekat kita punya rak ni, rack ni. So dah sapukan minyak. Lepas tu ini adalah campuran soy sauce dan juga Worcestershire sauce tadi ataupun LMP sauce tadi. Bahan cecair kita kalau awak masih ingat tadi. Lepas tu kita akan dipkan kita punya beef jerky ni dekat dalam soy sauce ni so awak just dipkan sahaja. Lepas tu letak dekat sini. So kena hati-hati sikit sebab dia macam dah keras sikit kita punya daging ni. Sebab tadi kita dah awetkan dia dekat dalam chiller selama 3 jam tadi kan. So awak celupkan je. Lepas tu dah celup dekat dalam kita punya soy sauce dan juga Worcestershire ni. Awak letakkan dekat kita punya redai ni.
Lepas tu kita akan sejukkan dia ataupun kita akan refrigeratedkan dia semula selama 12 jam pula. Okey. Dah terjatuh tu, tak apalah, nanti saya betulkan semula. Okey. So memang lama lah nak buat beef jerky ni, sebab itulah kita panggil dia sebagai proses curing ataupun pengawetan. Okey, so yang ini saya akan celupkan lah semua kita punya beef jerky ni dekat dalam Worcestershire dan juga soy sauce ni. Okey, kalau tanya saya kenapa kita kena celup dalam ni cikgu kan? Okey, sebab kita nak bagi dia flavor lah. Sebab tadi kan kita dah curekan dia, lepas tu kita dah cuci kan. Okey, so kita nak bagi flavor supaya kita punya daging ni tak terlalu keras lah. Okey, lepas ni dan after 12 hours nanti barulah kita akan cold smoke kan dia. Lepas tu barulah kita boleh consume. So macam saya cakap tadi lah, ini adalah cured meat yang kita tak masak lah sebab kita gunakan 100% garam garam dan gula serta bahan-bahan rempah-rempah yang lain tu untuk kita awetkan dia. Ini macam daging salai lah sebenarnya, tapi daging salai version mak saleh. Okey, ni selalu boleh kalau mak saleh ni ada jual kat pasar raya kalau ada kat overseas, dia ada jual dekat dia punya pasar raya beef jerky ni. Okey, kalau Malaysia saya tak jumpa lagi lah sebab yelah mak saleh tu tak tahulah halal ke tak daging dia kan. Sebab itulah tak ada jual kat Malaysia katnya. Okey, kalau nak buat beef jerky yang halal, awak kena buat sendiri. So ini saya akan habiskan kita punya daging ni. Lepas tu kita akan masukkan pula dekat kita punya refrigerator selama 12 jam. Okey, nanti after 12 hours, okey, saya akan tunjukkanlah video proses yang seterusnya. Okey kelas? Okey kelas, so yang ini saya dah coatingkan dengan kita punya soy sauce dengan Worcestershire sauce tadi. Okey, so ni dah siap. Okey, kita akan masukkan semula dekat dalam fridge, okey, selama 12 jam Okey, so ni saya akan masukkan dalam fridge. So nanti after 12 hours baru kita akan buat step yang seterusnya.